Cooler ni saya dah jual beratus botol dah. Memang feedback dia beratus feedback yang positif. Memang mereka kata, bang betul, cooler ni memang boleh sejukkan enjin dengan cepat. 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada job sikit. Hari ni kita buat tukar timing belt Proto Izora ni. Kita tukar timing belt, kita akan tukar dia punya coolant. Dia nak tukar coolant, tapi bila kita check pipe dia pun tak apa cantik, kena tukar juga pipe dia. Okey, radiator sekali kita tukar. Cuma kat sini yang saya nak beritahu, siapa yang nak balik raya ni, siapa yang nak servis kereta ni, part paling penting anda kena check nombor 1 ni. Kita punya cooling system. Kalau cooling system tu pergi tekan kat sini, anda picit kat sini, jom. Kalau anda picit kat sini, dah ada kerap-kerap, ni barulah, ni yang baru. Kerap-kerap tu, minta tolong pergi servis terus. Kalau boleh tukar hose yang baru sebelum balik kampung. Bukan apa, kita takut juga bila kerap-kerap ni, kalau karat tu pergi sumbat dekat radiator, berlakulah overheat. Jadi kat sini tolonglah servis. Macam kereta ni kita tukar dia punya radiator, kita tukar dia punya hose, water pump sekali kita tukar sebab dia tukar timing belt, dan kita akan masuk cooler ni. Cooler ni saya dah jual beratus botol dah. Memang feedback dia beratus feedback yang positif. Memang mereka kata, bang betul, cooler ni memang boleh sejukkan enjin dengan cepat. Suhu aircon tu lebih padu, lebih sejuk. Jadi kalau siapa yang nak servis, nak tukar coolant tu, ni salah satu choice anda. Kalau ada modal, boleh beli dengan kami, kita post bagi anda. Ni. Okay, kemudian, ni lagi satu. Nak jalan jauh mesti nak servis minyak enjin. Saya cukup nak recommend yang ni. Sebelum ni kita recommend macam tu je. Tapi kali ni, ini best seller. Best seller kita, laku keras kita, dia akan masuk. Siapa yang pakai 1040, kita recommend pakai WX 500. Sebab ini bukan semi. Ini HC Synthetic. Gabungan base oil group number 2, base oil group number 3. Jadi dia punya base oil dia tu high performance punya. Memang ringan. Jadi kat sini kalau kita nak jalan jauh, pakai minyak ni, memang steady lah. Tekan pun sedap, enjin pun ringan, enjin pun lembut. Yang paling penting minyak jimat. Petrol kita insyaAllah lebih jimat. Jadi siapa yang nak servis kereta, kalau nak servis dengan kami, boleh. Tolong datang awal sikit. Jangan tunggu last minute. Jadi kalau siapa yang nak beli pun boleh. Nak beli, kita boleh post terus ke anda. Tak ada masalah. Anda boleh hubungi kami. Kita akan bagi tahu macam mana cara untuk beli minyak Yako ni. Minyak Yako ni minyak legend. Tu. Minyak rekod dunia. Bukan minyak cikai. Jadi, dua produk ni memang best seller kami. Memang laku keras. Produk laku keras kami sekarang memang gila-gila orang duk cari sekarang. Jadi kalau siapa yang nak beli minyak Yako, nak beli coolant Yako atau nak servis kereta, boleh datang ke Fizi Motorsport, Sunway Ipoh. Selamat hari ni, settle.